Pertama sekali saya ucapkan Alhamdulillah lah. Kita bersyukur kepada Allah SWT sebab memang tak dijangka jugalah sebenarnya kemenangan kita ni kan. Walaupun kalau kita tengok tadi pertandingan ni memang banyak cabaran daripada peserta-peserta yang lain tu pun sangat hebat-hebat. Tapi Alhamdulillah rezeki kepada Tangga Batu untuk pertandingan nasyid kali inilah. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau kita tengok potensi pelajar-pelajar ni, kalau nak ikutkan saya lebih kredit kepada guru-guru lah yang banyak mencungkil, mengasah bakat dia orang. Tapi kalau kita dapat lihat daripada persembahan mereka tadi tu, memang ada potensi dan insyaAllah memang boleh dikembangkan lagi untuk peringkat akan datang. Tim tu kita macam biasa juga lah, kita berusaha lah kan, dan kita tidak haja daripada guru-guru, kita ada jugalah daripada jurulatih daripada luar kita ambil untuk menggilap pelajar-pelajar ni. Training kena. Yes, training tu kita kena sentiasa lah.